Penyanyi dan komposer muda mendominasi keputusan separuh akhir anugerah juara lagu ke-40 AJL 40 yang diumumkan malam tadi. Anugerah berprestij tanah air itu bakal menyaksikan persaingan sengit 10 lagu yang bakal berentap di pentas akhir. Antara yang berjaya mara, Tiwi Karma nyanyian KOI. Turut mencuri perhatian, Memangat Oku Dika hasil ciptaan dan nyanyian sepenuhnya oleh Renal Guntabit. Saya tidak sangka saya akan masuk. Jadi dapat masuk bersama dengan nama-nama yang saya sudah membesar. Mendengar diorang berkarya, saya rasa sangat terharu dan lebih bersemangatlah dalam karya saya sendiri. Ya. Turut mara ialah lagu Mana Ni oleh Luka Sikta, Kimi Kimo dan Salam Music. Menepati ramalan, lagu Kamu hasil ciptaan dan nyanyian sepenuhnya oleh Aina Abdul yang turut melangkah ke pentas AJL 40. Turut layak ialah tangisan seorang pendosa nyanyian Marsha Milan serta Semacam Pandora oleh Hazama. Dayang Nur Faizah pula layak menerusi lagu Lemah. Saya sebenarnya memang, kalau macam Dan cakap tadi, dia memang terkejut, tak disesaka. Dan sebenarnya fokus untuk hari ini, just nak perform the best yang Dan boleh. But first thing Dan yang bersyukurlah, Alhamdulillah. Lagu Cak Cak Cekuk nyanyian Wani Khairi turut melangkah ke pentas akhir. Rasa bersyukur kerana ini adalah harapan dan doa daripada semua yang support lagu ini, rakyat Malaysia yang dah viralkan lagu ini. Turut tersenarai Tak Adil oleh Aisyah Retno serta Nur Cinta nyanyian Amir Masdi yang dihasilkan bersama Edri Abdul Halim. Pastinya semua orang perlu nantikan AJL 40. Banyak kejutan dan gimmick yang kita akan tunjukkan. Pentas akhir AJL 40 dijangka berlangsung di Ibu Negara pada 1 tarikh yang akan diumumkan kelak.